Alhamdulillah, semalam Tok Mat dan isteri menunaikan solat Aidiladha di Masjid Negeri Pulau Pinang bersama ribuan jemaah dalam suasana yang penuh ketenangan dan kesyukuran. Solat sunat Aidiladha semalam turut diserikan dengan keberangkatan Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang bersama isteri Yang Mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Ashikin binti Raja Abdullah. Solat diimamkan oleh Datuk Muhammad Nordin bin Samah, Imam Besar Masjid Negeri, yang menyampaikan khutbah bertajuk Ibrah daripada ibadah korban, menyentuh tentang keikhlasan, kepatuhan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan daging korban kepada golongan asnaf turut diadakan sebagai tanda kasih dan keprihatinan agar keberkatan Aidiladha ini dapat dikongsi bersama semua lapisan masyarakat. Semoga Aidiladha ini mendidik jiwa untuk terus ikhlas, redha dan bersyukur dalam setiap langkah hidup.